Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fatimah binti Abdul Halim akan membentangkan berkenaan isu keruntuhan akhlak semasa dan penyelesaiannya. Definisi akhlak dalam Islam dan kepentingannya. Akhlak dalam Islam merujuk kepada sikap, tingkah laku dan nilai moral yang perlu dimiliki oleh setiap Muslim untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak yang baik adalah teras kepada pembentukan individu yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Islam ni sangat menekankan bahawa akhlak yang mulia bukan sahaja penting untuk kesejahteraan individu tetapi juga untuk keharmonian dalam masyarakat. Pembinaan akhlak yang baik adalah kuncilah kepada kehidupan yang penuh makna dan aman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanah. Yang bermaksud sesungguhnya pada dirimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga menyatakan bahawa tujuan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ni menegaskan bahawa akhlak yang mulia adalah tujuan utama kenabian dan menjadi teras kepada ajaran Islam. Oleh itu, setiap Muslim disarankan untuk menjadikan akhlak sebagai panduan hidup dalam usaha mencapai kejayaan sebenar baik di dunia maupun di akhirat. Justru itu, mari kita belajar mengenai latar belakang keruntuhan akhlak semasa. Di sini saya bawakan 3 intipati utama. Iaitu yang pertama, keruntuhan akhlak semasa menjadi isulah yang semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat Islam, terutamanya dalam konteks globalisasi yang membawa pengaruh budaya luarlah yang tidak selaras dengan ajaran Islam. 3 isu utama yang mencetuskan keruntuhan akhlak dalam kalangan umat Islam hari ini adalah isu akidah, syariah dan akhlak. Isu akidah melibatkan ancaman terhadap keimanan umat Islam seperti pluralisme agama, ajaran sesat dan fahaman anti hadis yang merosakkan fahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenar. Penyelewengan akidah ini berpotensilah untuk menimbulkan keraguan terhadap ajaran agama dan boleh membawa kepada perpecahan dalam kalangan umat. Yang kedua, isu syariah. Ini melibatkan pengabaian terhadap hukum hakam Islam seperti pemakaian aurat, amalan riba dan perbuatan zina yang semakin merebak dalam masyarakat. Pengabaian terhadap hukum ini bukan sahaja mengundang dosa besar tetapi juga merosakkan kesejahteraan sosial dan moral Islam. Yang ketiga, isu akhlak. Isu ini termasuklah masalah seperti maksiat terang-terangan, buli cyber, kehilangan adab dalam pergaulan serta penipuan dalam kehidupan seharian. Isu-isu ini mencerminkan kemerosotan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan mencabar integriti dan keharmonian sosial. Ketiadaan rasa tanggungjawab sosial dan empati yang tinggi terhadap orang lain semakin meruncing yang menyebabkan keretakan dalam ikatan kekeluargaan. Justru itu, tugasan ini bertujuan untuk membincangkan penyelesaian terhadap isu-isu keruntuhan akhlak semasa dengan merujuk kepada pandangan-pandangan tokoh besar dalam Islam yang telah memberikan sumbangan besar dalam bidang ini.
Antaranya ialah Abu Bakar, Imam Al-Ghazali, Syekh Daud Al-Fatani dan tokoh-tokoh lain. Dalam tugasan ini, saya akan fokus utama adalah diberikan kepada pandangan dan sumbangan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh pilihan saya. Imam Al-Ghazali ni sangatlah terkenal dengan pendekatannya dalam menyelesaikan masalah akhlak melalui konsep Tazkiyatul An-Nafs yang bermaksud penyucian jiwa yang melibatkan penyucian hati, akal sebagai kunci utamalah untuk membina akhlak yang mulia. Dengan meneliti karya dan pemikiran beliau, diharapkanlah dapatlah ditemukan penyelesaian terhadap keruntuhan akhlak yang semakin membimbangkan ini, sekaligus memberikan panduan untuk umat Islam dalam memperbaiki diri dan masyarakat. Tokoh-tokoh berkaitan. Jadi, berbagai tokoh besarlah dalam sejarah pemikiran Islam ni telah memberikan sumbangan yang sangat mendalam dalam usaha membentuk dan memelihara akhlak umat Islam lah. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar itu sendiri telah menunjukkan bahawa sifat keadilan dan amanah adalah asas yang sangat pentinglah dalam kepimpinan. Kepimpinan beliau yang adil serta amanah telah menjadikan beliau sebagai contoh teladan yang terbaik kepada umat Islam, sekaligus telah membuktikan bahawa kualiti kepimpinan yang berasaskan akhlak adalah kunci kepada pembentukan masyarakat yang berintegriti. Kedua, Imam Al-Mawardi, di mana menekankan peranan pemerintah dalam menjaga moral rakyat. Dalam karyanya, beliau menggariskan bahawa asas kepada kestabilan masyarakat terletak pada dasar-dasar syariat Islam yang ditegakkan oleh pemerintah. Dengan membina sistem pentadbiran yang berpaksikan hukum Islam, moral dan kesejahteraan umat dapat dipelihara. Ketiga, Syekh Daud Al-Fatani pula memfokuskan kepada pendidikan akhlak melalui karya-karyanya yang mendalam. Beliau ni telah menekankan bahawa ilmu yang sahih dan amalan yang mulia mesti diajar serta berterusan agar individu ni dapat membangunkan akhlak yang baik dari sejak usia muda. Pendekatan beliau ini bagi memastikan bahawa aspek keilmuan tidak terpisah daripada aspek pembentukan nilai dan moral. Keempat pula adalah Syekh Abdul Samad Al-Palembang ini. Beliau ni menggunakan pendekatan tasawuf lah dan konsep Tazkiyatul An-Nafs untuk pembentukan jiwa yang murni dan bersih. Beliau ni berpendapat bahawa penyucian hati serta pengisian nafs adalah asas pentinglah dalam mencapai keunggulan akhlak. Pendekatan ni selarilah dengan keperluan untuk membina individu yang seimbang dari segi rohani dan akhlak. Kelima adalah Syekh Hasan Al-Banna. Beliau ni memberi tumpuan kepada pendekatan tarbiyah dan reformasi sosial yang berteraskan Islam, yang mana bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan berakhlak. Pendekatan beliau ni telah mengintegrasikan pembaharuan nilai-nilai akhlak melalui sistem pendidikan dan struktur sosial yang menyeluruh. Keenam, Imam Ibnu Mishkawas pula mengemukakan falsafah akhlak yang menekankan berkenaan kepentinganlah untuk pendidikan moral serta pembinaan insan yang secara berterusanlah. Beliau ni berpendapat bahawa pembinaan akhlak yang mulia perlu dimulakan di peringkat individu melalui proses dan pembentukan nilai-nilai murni yang tidak pernah berhenti sepanjang hayat. Antara semua tokoh yang telah saya sebutkan tadi, fokus utama saya adalah terletak kepada Imam Al-Ghazali lah, di mana Imam Al-Ghazali ini sendiri telah menekankan tentang Tazkiyatun An-Nafs, iaitu penyucian jiwa sebagai jalan utama untuk membina akhlak yang mulia dan
memperbaiki masyarakat. Jadi, karya-karya utama beliau ialah Ihya Ulumuddin ini telah menjadi sumbangan yang sangat besarlah dalam mendalami akhlak yang mulia dan tasawuf. Khususnya dalam kehidupan seharianlah. Dalam karya beliau ni menekankan berkenaan integrasi ilmu syariah, tasawuf dan akhlak dalam satu rangka yang sangat komprehensif. Beliau ni telah menekankan bahawa penyucian hati dan jiwa ni adalah asas kepada setiap amalan yang bernilai dan bermakna. Pendekatan beliau ni yang menekankan pembersihan batin serta latihan diri melalui muhasabah dan mujahadah telah menyediakan model yang sangat efektif dalam menghadapi cabaran keruntuhan akhlak di dalam masyarakat pada hari ini. Kepribadian dan sumbangan Imam Al-Ghazali. Latar belakang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 1058 Masihi. Merupakan salah seorang ulama agung dalam sejarah Islam. Beliau ni dikenali sebagai seorang ahli falsafah, ahli teologi dan ahli tasawuf yang sangat dihormati. Setelah melalui fasa krisis kerohanian yang mendalam, Imam Al-Ghazali memutuskan untuk berhijrah ke tasawuf sebagai jalan mencari kebenaran hakiki dan memperbaiki peribadinya. Perjalanan kerohanian beliau ini menginspirasikan sumbangan intelektual dan kerohanian yang sangat besar, yang mana pemikirannya terus memberikan kesan yang mendalam kepada pembentukan akhlak umat Islam sehingga ke hari ini. Kedua, pemikiran akhlak. Dalam konteks pemikiran akhlak, Imam Al-Ghazali mengemukakan konsep yang mengintegrasikan 4 elemen ataupun 4 asas dalam diri manusia, iaitu qalbun atau bermaksud hati, nafs yang merujuk kepada jiwa atau hawa nafsu, akal yang bermaksud akal serta ruh sebagai unsur kerohanian. Beliau ni berpendapat bahawa pembinaan akhlak bermula dengan penyucian hati, iaitu tazkiyatun nafs, di mana pengendalian hawa nafsu adalah pentinglah agar seseorang itu dapat mencapai keseimbangan batin dan mencapai kebenaran dalam amalan seharian. Penggabungan antara keempat-empat unsur ini merupakan landasan dalam perjalanan seseorang muslim itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salah satu sumbangan terbesar dalam bidang pembentukan akhlak adalah melalui karya beliau, iaitu Ihya Ulumuddin. Dalam karya ini, Imam Al-Ghazali mengintegrasikan ilmu syariah, tasawuf dan akhlak secara sistematik. Beliau ni telah menggariskan bahawa amalan harian seperti solat, puasa dan zikir bukan sahaja sebagai ritual, tetapi juga sebagai cara untuk memurnikan hati dan membentuk akhlak yang mulia. Dengan menghidupkan kembali aspek kerohanian dalam setiap aspek kehidupan, beliau telah menyediakan satu kerangka yang komprehensif bagi pembentukan pribadi muslim yang seimbang dan berakhlak tinggi. Seterusnya, pendekatan utama Imam Al-Ghazali ni dalam memperbaiki akhlak adalah melalui model Tazkiyatun An-Nafs. Menurut beliau, penyucian jiwa ni merupakan asas utamalah dalam usaha membentuk akhlak yang baik. Proses ini melibatkan latihan diri untuk menentang hawa nafsu dan memperbaiki hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mujahadah, iaitu berjuang melawan keinginan dan nafsu yang murtad, muhasabah, yakni penilaian diri secara berkala, dan muraqabah, iaitu kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sentiasa memerhati seseorang itu boleh mencapai kemurnian hati yang tercermin kepada amalan-amalan mereka. Seterusnya,
Selain daripada penyucian jiwa, Imam Al-Ghazali juga menekankan aspek kepentingan pendidikan dan muhasabah dirilah dalam proses membentuk akhlak. Beliau ni berpendapat bahawa pendidikan yang menyentuh aspek rohani dan intelektual ni adalah sangat pentinglah untuk menghasilkan individu yang bukan sahaja cerdas dari segi pengetahuan dunia tetapi juga mempunyai jiwa yang bersih dan akhlak yang terpuji. Proses muhasabah diri ni menurut beliau merupakan cara untuk menilailah dan memperbaiki setiap tindakan serta pemikiran agar selaraslah dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi, dengan demikian usaha untuk meningkatkan akhlak secara berterusan ni bermula dari pengenalan terhadap kelemahan diri dan berakhirlah dengan usaha untuk memperbaiki diri melalui bimbingan ilmu dan pengetahuan rohani. Jadi, secara keseluruhannya dapat saya simpulkan bahawa sumbangan Imam Al-Ghazali ni dalam bidang akhlak bukan sahaja terletak pada penjelasan teorinya tetapi juga pada aplikasi praktikal melalui amalan harian umat Islam. Pandangan yang mendalam mengenai penyucian jiwa, pendidikan rohani dan integrasi antara ilmu syariah, tasawuf dan akhlak ni terus dijadikan panduanlah untuk memperbaiki diri dan untuk menjadi aset pentinglah dalam usaha untuk membentuk umat Islam yang bertakwa dan berakhlak mulia, selaraslah dengan tuntutan syariat dan kehendak kehidupan yang sejahtera. Isu keruntuhan akhlak semasa dan penyelesaiannya. Isu keruntuhan akidah ni dalam masyarakat Islam ni hari ni seringlah berkait dengan ajaran sesat, pluralism agama dan fahaman anti hadis yang mengancamlah kesucian akidah umat Islam ni. Ajaran-ajaran ni telah menyebabkan kecelaruan dalam pemahaman tentang tauhid dan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhirlah. Dalam menghadapi isu ni, Imam Al-Ghazali ni telah memberikan penekanan yang sangat mendalamlah terhadap pentingnya ilmu tauhid sebagai asaslah kepada akidah yang benar. Beliau ni mengajar bahawa seseorang tu perlulah memiliki ilmu yang sahih untuk mengelakkan diri dari syubhah, iaitu keraguanlah yang boleh merosakkan keimanan. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahawa penyucian hati ni adalah kunci utamalah dalam menjaga kesucian akidah. Beliau ni menyatakan bahawa hati yang bersih dan bebas daripada keraguan iaitu syubhah akan menjaminlah keteguhan iman seseorang. Oleh itu, beliau ni berpendapat bahawa usaha untuk membersihkan hati melalui amalan-amalan dan rohani seperti zikir dan muhasabah diri adalah sangat pentinglah untuk memelihara akidah yang sahih. Kedua, isu syariah. Isu syariah ni dapat kita lihat seperti pengabaian terhadap hukum Allah termasuklah aurat, riba dan zina ni telah menjadi isu utamalah dalam keruntuhan akhlak dalam masyarakat kita pada hari ini. Imam Al-Ghazali ni telah mengajarkan bahawa kepatuhan terhadap hukum Allah bukan sahaja pentinglah pada aspek zahir iaitu luaran tetapi juga pada aspek batin. Dalam konteks ini, beliau ni menekankan tentang pentingnya pemahaman dan penghayatan terhadap hukum syariat dalam kehidupan seharian kita ni. Beliau ni telah menjelaskan bahawa perbuatan yang baik bukan hanya terletak pada tindakan luaran sahaja tetapi perlu diiringi dengan niat yang ikhlas kepada Allah SWT. Imam Al-Ghazali ni berpendapat bahawa pengabaian terhadap hukum syariat ni mencerminkan kelemahan dalam pemahaman akhlak yang sebenarlah. Oleh itu, beliau ni telah menggesalah ataupun menyeru umat Islam ni untuk sentiasa mendalami ilmu agama dan sentiasalah berusaha untuk menghayati setiap hukum yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan hadis
penuh kesedaran dan keikhlasan hati. Akhir sekali, dalam isu akhlak yang melibatkan maksiat terang-terangan, penipuan, cyber dan hilangnya adab dalam masyarakat ni, Imam Al-Ghazali ni telah memberikan pendekatan yang berfokuskan kepada tazkiyatun an-nafs, iaitu penyucian jiwa, di mana beliau ni telah menekankan bahawa penyucian jiwa ni adalah langkah pertamalah yang perlu diambil untuk membentuk akhlak yang baik. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahawa seseorang itu perlulah menguasai mujahadah dan riadah nafs, iaitu latihan jiwa lah untuk menahan diri daripada perbuatan buruk dan dosa. Latihan jiwa ni melibatkan usaha yang berterusanlah untuk mengawal hawa nafsu dan menghindari sifat-sifat yang tercela seperti marah, hasad dan takabur. Beliau juga menekankan bahawa seseorang Muslim itu perlu sentiasa bermuhasabah, iaitu menilailah diri kita ni macam mana. Adakah kita dah baik ataupun perlu penambahbaikan diri. Jangan ingat kita yang baik ni tidak ada apa-apa perkara untuk kita memperbaiki agar dapat memperbaiki diri dan terus berada di jalan yang benar. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau ni mengajar kepada kita bahawa akhlak yang baik lahir dari hati yang baik. Jadi tak adalah istilah yang mengatakan saya baik. Bukan. Istilah yang mengatakan saya tak pakai tudung tapi akhlak saya baik. Tak ada istilah itu. Tak wujud sama sekali. Oleh itu, usaha untuk memperbaiki akhlak ni bukan sahaja melalui perubahan luaran tetapi juga melalui pembinaan dalaman yang melibatkan penyucian hati dan latihan jiwa secara berterusan. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahawa Imam Al-Ghazali ni menganggap bahawa penyucian jiwa dan penguasaan terhadap nafsu adalah kunci utamalah untuk mengatasi keruntuhan akhlak dalam masyarakat kita pada hari ini. Dalam konteks keruntuhan akhlak semasa, beliau ni percaya bahawa individu yang memiliki akhlak yang mulia akan dapat memberi pengaruh positif kepada masyarakat sekaligus mengatasi masalah-masalah akhlak yang semakin berleluasa. Kesimpulan, akhlak adalah asas yang penting dalam menjaga kestabilan sosial dan keharmonian masyarakat. Dalam Islam, akhlak yang baik bukan hanya menjadi tujuan individu tetapi juga merupakan tanggungjawab kolektif yang melibatkan setiap lapisan masyarakat. Pembinaan akhlak yang mulia bermula dari diri individu diikuti dengan peranan institusi pendidikan yang mencorakkan nilai-nilai moral dan akhirnya sistem sosial yang mengukuhkan prinsip etika. Tanpa akhlak yang baik, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mencapai keharmonian dan kesejahteraan. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa penyucian jiwa atau tazkiyatun an-nafs adalah syarat utama dalam membina akhlak yang baik. Beliau ni telah mengajarkan kepada kita bahawa setiap individu ni perlu memastikan hatinya bersih dari kekotoran nafsu dan keraguan untuk mencapai kehidupan yang berakhlak mulia dan sejahtera. Proses penyucian ini bukan hanya untuk memperbaiki tingkah laku luaran tetapi juga memperbaiki niat dan motivasi dalaman dalam setiap amalan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima salihan akhlaq." Yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Ahmad. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan seseorang individu. Jadi, bagi menangani isu keruntuhan akhlak semasa, pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu perlulah diterapkan. Penyelesaian terhadap masalah individu ini perlulah sangat memerlukan perubahan pada peringkat individu lah. Institusi pendidikan, pimpinan, sistem
sosial yang berteraskan ajaran Islam. Jadi, setiap lapisan masyarakat perlulah mengambil tanggungjawab dalam memperbaiki diri mereka dan masyarakat sekeliling hanya dengan memperbukakan pendidikan moral yang berteraskan ajaran Islam ataupun pendidikan Islam itu sendiri hendaklah diperkukuhkan dan memastikan kepimpinan yang adil dan berakhlak. Kita dapat membina masyarakat yang harmoni dan berintegriti. Rujukan